Hari ini bila kita bercakap tentang bila sebenarnya waktu terbaik untuk jual emas, jawapannya bukan semata-mata pada graf dan juga harga. Waktu terbaik itu datang bila emas membantu kita menaikkan satu tahap kehidupan kita. Bila kita gunakan emas untuk tukarkan kepada harta yang lebih baik. Contohnya seperti rumah, aset dan juga pulangan yang memberikan jangka masa panjang. Itu bukan sekadar menjual tetapi ia menaikkan taraf masa depan kita. Waktu terbaik itu juga datang bila kita dah capai target simpanan kita. Bila harga cantik dan kita sendiri dah tahu. Inilah masanya untuk aku realisasikan keuntungan yang aku bina perlahan sebelum ini. Dan sudah tentu waktu terbaik adalah ketika emergency. Sebab emas dicipta untuk satu fungsi. Menjadi penyelamat kita bila kita memerlukan. Ia beri kita jalan keluar tanpa perlu berhutang, tanpa tekanan dan juga tanpa panik. Apapun tujuan anda, emas sentiasa bersedia untuk membantu. Yang penting kita simpan dengan bijak dan lepaskan pada waktu yang betul. Kalau anda hendak mula menyimpan atau nak tahu cara urus jual beli emas dengan lebih teratur, saya sedia membantu. Kita bina simpanan yang hanya bukan untuk disimpan tetapi digunakan dengan bijak pada waktu yang tepat. Untuk info lanjut pasal emas, anda boleh like, follow dan juga share akaun saya. Terima kasih.